Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penasihat. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang bijaksana lagi berintegriti, tif-tif hormat, saudara penjaga masa yang menjunjung prinsip al-asl dan para penonton yang penuh santun. Berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar untuk berpidato biasa, tetapi untuk membimbing anda semua menerokai dua prinsip rukun negara. Sebelum saya meneruskan pidato ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pucuk kau delima batu, anak sembilang itapak tangan. Walau jauh beribu batu, tanah air tetap dikenang. Pantun ini bukan sekadar indah pada iramanya, malah ia mengingatkan kita bahawa kecintaan kepada negara bukanlah pilihan, tetapi satu amanah. Namun, izinkan saya bertanya kepada hadirin sekalian. Apakah ertinya sebuah negara jika rakyatnya hilang kesetiaan? Apakah ertinya sebuah kemerdekaan jika undang-undang dipandang sepi? Persoalan inilah yang membawa kita kepada dua prinsip rukun negara yang menjadi nadi kelangsungan Malaysia, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara serta kedaulatan undang-undang. Hadirin yang saya muliakan, rukun negara lahir daripada sejarah yang mengajar kita bahawa perpaduan tidak datang dengan sendiri. Ia dibina melalui pengorbanan, dipelihara dengan kepercayaan dan diperkukuh dengan rasa tanggungjawab. Dua prinsip yang saya bawakan pada hari ini merupakan tiang seling untuk memastikan negara ini terus berdiri megah dalam menghadapi pelbagai cabaran. Kesetiaan pada raja dan negara bukanlah sekadar slogan yang dilaungkan ketika sambutan Hari Kebangsaan. Prinsip ini menuntut setiap rakyat untuk menghormati institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai lambang perpaduan, kestabilan dan kedaulatan negara. Dalam sistem raja berperlembagaan, institusi diraja menjadi payung yang menaungi seluruh rakyat tanpa mengira bangsa, agama maupun latar belakang. Namun begitu, kesetiaan tidak cukup di bibir. Kesetiaan perlu diterjemahkan melalui tindakan. Seorang pelajar yang belajar dengan bersungguh-sungguh sedang membina masa depan negara. Seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan sedang melahirkan pemimpin masa hadapan. Seorang anggota keselamatan yang sanggup berkorban di sepadan negara sedang mempertahankan maruah Malaysia. Bahkan, seorang rakyat yang menjaga perpaduan dan menghormati simbol negara juga sedang menzahirkan kesetiaan yang sebenar. Sidang hadirin, zaman telah berubah. Jika dahulu benteng negara diuji dengan dentuman meriam, kini ia digugat oleh racun kata-kata. Fitnah, hasutan dan manipulasi media sosial kini menjadi senjata halimunan yang merobek ketenangan. Sedarlah, hanya bersandarkan satu sentuhan jari yang leka, rapuhnya sebuah perpaduan yang telah kita sulam berdekad lamanya. Bak kata pepatah, kerana nilai setitik, rosak susu sebelanga. Begitulah bahayanya apabila segelintir individu mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan diri. Prinsip kedua pula adalah kedaulatan undang-undang, merupakan benteng yang mempertahankan keamanan dan keadilan negara. Undang-undang bukanlah alat untuk menakutkan rakyat, tetapi pelindung yang memastikan setiap individu menikmati hak yang sama. Dalam sebuah negara yang berdaulat, tiada sesiapa yang kebal daripada undang-undang. Tidak kira seorang pemimpin, usahawan, selebriti maupun rakyat biasa, semuanya tertakluk kepada sistem perundangan yang sama. Inilah asas kepada sebuah negara yang adil dan dihormati. Bayangkan sejenak jika undang-undang tidak lagi dihormati. Jalan raya menjadi huru-hara kerana tiada sesiapa mahu mematuhi peraturan. Jenayah semakin berleluasa kerana bersalah bebas tanpa hukuman. Rasuah menjadi budaya tempatan dan yang kuat menindas yang lemah. Akhirnya, keamanan bertukar menjadi ketakutan. Maka benarlah kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad
Kemajuan sesebuah negara itu bergantung kepada disiplin rakyatnya, dan disiplin itu bermula dengan menghormati undang-undang negara. Hadirin sekalian, sebagai pelajar, penghayatan terhadap prinsip ini bermula daripada perkara yang kecil tetapi besar maknanya. Menghormati peraturan sekolah, menghormati guru-guru, tidak membuli rakan-rakan, dan menggunakan media sosial secara beretika merupakan cerminan seorang rakyat yang menghormati undang-undang negara. Hakikatnya, keamanan negara tidak bermula di parlimen atau mahkamah. Keamanan bermula di rumah, di sekolah, dan dalam jiwa setiap rakyat. Apabila kita belajar menghormati peraturan sejak kecil, kita sedang membina sebuah masyarakat yang bertamadun. Kesetiaan pada raja dan negara serta kedaulatan undang-undang merupakan dua tiang yang menyangga sebuah mahligai bernama Malaysia. Apabila salah satu daripadanya retak, maka goyahlah keseluruhan binaan. Namun, jika kedua-duanya diperkukuh, Malaysia akan terus teguh menghadapi pada zaman. Kitalah generasi yang bakal mewarisi negara ini. Jangan biarkan rukun negara sekadar menjadi teks yang dihafal untuk peperiksaan atau lafaz yang diucapkan ketika perhimpunan. Jadikanlah ia kompas yang memandu setiap tindakan dan perbuatan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Apabila jarum gemilang berkibar megah di angkasa, pandanglah ia dengan rasa hibah atas sebuah pengorbanan. Apabila alunan negaraku berkumandang, usahlah kita sekadar menyanyi tanpa rasa, tetapi hayatilah setiap baik keramatnya. Malah, apabila rukun negara diikrarkan, janganlah biarkan ia sekadar menjadi hafalan kosong. Pahatlah ia dalam setiap fasa kehidupan. Kerana negara ini tidak diwarisi daripada nenek moyang semata-mata, tetapi dipinjam daripada anak cucu kita. Setia dijunjung, undang-undang disanjung, Malaysia terus disanjung. Sekian sahaja pidato daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi